Mudah ke kalau nak jual semula emas kalau perlukan tunai? Inilah salah satu kelebihan besar simpanan emas bersama Public Gold, iaitu kemudahan buyback ataupun belian semula emas jika perlukan tunai. Dalam banyak kes, ada orang takut simpan emas sebab risau susah nak jual semula. Tapi dengan Public Gold, prosesnya sangat-sangat mudah. Tuan-puan hanya perlu bawa saja gold bar ataupun dinar yang dibeli daripada Public Gold ke mana-mana cawangan seluruh Malaysia. Mereka akan beli semula pada harga buyback semasa yang dipaparkan secara telus di website Public Gold. Tak perlu risaukan tentang nak tawar-menawar ataupun nak risaukan tentang tolak upah seperti barang kemas. Jadi harga buyback di Public Gold dikira mengikut berat dan ketulinan emas 999 tanpa potongan harga yang lain. Untuk emas tuan-puan dalam akaun Gap, prosesnya jauh lebih mudah. Jadi tuan-puan perlu hanya buat permohonan jual balik melalui aplikasi Public Gold dan duit akan terus masuk ke dalam akaun bank tuan-puan dalam masa 1 hingga 3 hari bekerja. Inilah sebab Public Gold menjadi pilihan ramai. Emas tuan-puan ni bukan sekadar cantik untuk disimpan, tetapi mudah untuk ditukar semula kepada tunai apabila perlu. Sama ada nak rolling modal bisnes, nak bayar rawatan ataupun nak menampung kecemasan keluarga. Jadi peace of mind bila simpan bersama Public Gold. Emas bukan saja melindungi nilai kekayaan, tetapi apabila terdesak, emas boleh dicairkan dengan segera tanpa proses yang rumit. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh isikan detail di borang sign up. InsyaAllah saya bantu anda sebaiknya.